Yang ketiga, tuan-tuan pula yang sebagai seorang bankrupt, kena pastikan apa kesalahan yang tuan-tuan dah buat. Sebab tu bila saya urus kes, saya akan semak satu persatu. Kita akan pastikan berapa bukti hutang, kita akan tengok berapa ledger estate tuan-tuan, dan kemudian kita akan semak apakah kesalahan yang tuan-tuan lakukan. Berbalik kepada isu pagi tadi, yang orang bankrupt ni bagi tahu saya dia hanya bayar ansuran bulanan 3 kali sahaja. Selama 10 tahun dia dah bankrupt, dia bankrupt tahun 2015. So sebulan bayaran yang dia dah sign persetujuan atas permintaan itu, dia kena bayarkan insolvensi 100 sebulan. Tapi dia tidak bayar. Jadi sekali imbas, kalau tuan-tuan kira 10 tahun kali dengan 12 bulan, lebih kurang RM120,000. RM120,000, 120 bulan kalikan dengan RM100 sebulan, lebih kurang RM12,000. Lebih kurang lah. Jadi itu adalah tunggakan. Baik, bila dia kata dia terima email yang mengatakan namanya sudah terpilih untuk dibawa ke mesyuarat, untuk dibebaskan di bawah sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Jadi ingin saya nak perbetulkan sikit fahaman. Kadang orang bankrupt bila terima email macam tu, dia sangkakan bahawa dia dah hampir dibebaskan. Sebenarnya macam ni, saya nak jelaskan. Jabatan insolvensi bila dia nak proses satu-satu orang untuk dibebaskan, dia akan buat semakan prosedur, Jadi antara lain dia akan semak kesalahan yang kita dah lakukan. Tidak membayar ansuran bulanan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 91/2 Akta Insolvensi, yang boleh dikenakan tindakan warrant committal, iaitu dihantar ke penjara. Baik. Selain itu, kesalahan yang biasa dilakukan orang bankrupt ialah Seksyen 38/1/B yang tidak memfailkan penyata pendapatan dan perbelanjaan 6 bulan. Lagi apa dia? Itu kesalahan yang normal. Ataupun Seksyen 16/3